warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil tu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, saya dah tengok trailer untuk episod terakhir Bahagia yang Tertangguh. Ya Allah. Tu episod minggu terakhir Bahagia yang Tertangguh. Wow. Tak guna punya sakuan. Dia terpaling imam yang baik konon. Cuma si Hana yang tak reti bersyukur pada muka orang-orang jahat di dalam cerita ni, di akhir episod minggu yang akhirnya ya. Mungkin ini yang orang kata pada muka. Pada muka. So, jom kita tengok. Saya sedih-sedih je tudung ni. So, jom kita layan. Aduh, Papa. Kita suruh Mama akan rendah sahabat-sahabat Papa. Apa kata jadikan Hana isteri paling bahagia dalam dunia ni? Apa janji? Betul-betul. Aku tak ingin nak kahwin dengan kau. Engkau punca semua lah, Kak. Perceraian aku dengan Hana, Azrin, aku kena buang kerja. Semua punca daripada kau lah. Aku takkan berhenti tau. Selepas bini kau mampus, kau akan mampus. Kau langgar orang lah. Mati. Aku tolong kau lah, bodoh. Kau memang lelaki tak guna. Aku menyesal kahwin dengan kau. I'm sure dia masih hidup, Datin. Ini semua salah you. You yang rosakkan hubungan kita orang. Abang, imam yang baik untuk Hana. Hana tu je yang tak bersyukur. Kau ni hanya adalah satu parasit. Sudah tengok? Best kan? Akhirnya sesama orang jahat bergaduh. Tong. Sesama yang angkuh sombong, berlagak. Akhirnya sama-sama mendapat pula. Akhirnya sama-sama mendapat balasan pada dalam muka. Lepas tu saya tak tahu siapa yang si Saleh tu langgar, adakah si Azrin ataupun siapa, saya tak tahu sebab dia kata si Sakuan kata kau dah melanggar orang. Lepas tu dia cakap aku menolong kau, bodoh. So begitulah trailer dia. Mungkin kebahagiaan si Hana hanya ada di episod terakhir. Bila dia senyum, bila saya nampak tangan tu dia senyum, mesti si Armin. Saya rasa itu mesti si Armin. Kalau takkan si Hana tersenyum melihatnya. Oh, gadis pertama si Azrin, si Hana tersenyum melihatnya, dan tangan itulah yang akan membuatkan dia bahagia. Si Raikal dah menangis-nangis kehilangan papa dia. Bermakna si Armin tu sangat bermakna untuk si Raikal. So tak sabarnya nak tengok minggu depan. Okay, jangan lupa guys, like, comment, subscribe. Kita jumpa minggu hadapan. Bye-bye.